Tapi sebabkan saya nak jadi Abang Long kawasan hari ni, mulai hari ni kawan-kawan semua panggil saya apa? Japa Tiger. Gelap macam orang kaya sikit. Tahu tak apa beza orang lelaki dengan orang perempuan? Perempuan kalau duduk orang ramai dia boleh berkelahi. Orang lelaki pula dia duduk ramai-ramai, dia tak kenal pun dia boleh bertegur siapa. Especially kalau ada kereta. Kita sekarang ni dekat Bukit Akina, kita nak tengok kereta-kereta JDM. Saya tak tahu pun tempat ni. Saya pusing-pusing reverse, nampak banyak kereta, so kita singgah sini. Overdose Burger Western and Cafe. Banyak kereta. Jom. Nampak? Senang kan jadi orang lelaki? Tak kenal pun kita boleh bertegur siapa. Sebab apa? Sebab kereta. Tapi sebabkan saya nak jadi Abang Long kawasan hari ni, saya kena belanja dia orang makan dulu. Jadi ni makanan dia. Kita order chicken chop. Yang ini set talam. Yang ni kalau datang antara pukul 5 sampai pukul 7 dapat air free kan. Nampak? Yang ni roti john. Dia ada kepingan daging dekat atas tu. Orang Kuantan populasi dia 50% dah pernah makan. Siapa yang tak pernah makan tu ambil IC dia. Jangan jadi warga Kuantan. Yang ni double meat burger. Yang ni apa dia? Chicken tender. Nampak? Dia pun takut situ. Nasi goreng kambing. Yang ini nancus dengan beef cheesy. Okey. Jemput. Saya belanja hari ni. Jemput makan bang. Jemput makan. Tambah nasi. Tambah. Gelap macam orang kaya sikit. Kedai ni nama dia Overdose Western Cafe and Burger. Dia ada dekat Batu Tiga Jalan Gambang dan juga satu lagi cawangan dekat Pantai Kepadang. Buka pukul 5, tutup pukul 11. Hari Ahad cuti. Sebabkan saya Tiger, hari ni walaupun dia Western, saya makan nasi. Gangster dia biasa makan nasi. Jadi mulai hari ni kawan-kawan semua panggil saya apa? Japa Tiger. Gelap macam orang kaya sikit. Japa Tiger memang dah kenyang hari ni. Kalau datang sini wajib try dia punya roti john. Bos dia ni saya kenal lama lah. Daripada zaman main motor, main basikal, main sampan, sampai dia main kereta. Saya masa tu tak kerja lagi, dia dah pakai kereta besar-besar kan. Dia orang yang memahami. Jadi walaupun anda tak ada kereta, anda boleh datang sini, rasa dia punya vibe kan. Makan-makan juga, sambil makan tu duduk depan makan boleh tengok kereta-kereta ni. Walaupun kita tak mampu beli tak apa, jadi boleh hidangan mata. Okey, jemput datang.